Di Pahlawan Cafe, Kampung Cheh Hulu, dikenali sebagai terletak di Pahlawan, adalah destinasi makan santai ala kampung di Kuala Kangsar, Perak yang menawarkan hidangan lauk pauk kampung, suasana tepi hutan dan kemudahan chalet serta aktiviti ATV dengan promosi buffet murah pada Sabtu, RM10 dewasa, RM5 kanak-kanak. Lokasinya di Kampung Cheh Hulu Kati, menawarkan pengalaman healing yang nyaman di tengah kebun dengan chalet berhawa dingin dan dibuka setiap hari. Kemudahan dan aktiviti yang disediakan masakan lauk pauk kampung, hidangan tradisi, ulam-ulaman segar. Buffet Rahmah disediakan setiap Sabtu dari jam 3 hingga pukul 7 malam dengan harga RM10 untuk dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak, termasuk nasi tomato, ayam masak merah, mi goreng. Anda juga boleh menepah chalet. Ada 4 chalet lengkap berhawa dingin boleh disewa. Selain itu, kemudahan ATV di laluan berbukit juga disediakan dengan bayaran serendah RM10 untuk satu pusingan. Ia adalah tempat yang sesuai untuk keluarga mencari suasana kampung, makanan sedap dan tempat untuk berehat sambil menikmati alam semula jadi. Pemiliknya juga adalah bekas Ketua Polis Perak yang merupakan anak jati Kampung Cheh Hulu. Perkhidmatan chalet dan event hal berkonsep suasana kampung yang aman damai turut disediakan. Untuk tempahan sila hubungi 0112090254.